Boleh okey. Ya Allah. Okey. Hari ni aku ada budak baru. Budak ayah burung AL9 runner Melaka. So daripada pagi aku melepak dia, sampai malam mengajar dia cara nak buat thumbprint. Alhamdulillah ada satu job. Ni kali ni job ni aku nak suruh dia buat. So job ni dekat mana? Subang Bistari. Last minute punya semua layan lah. Sekarang over 11.47. Selalu pukul 12 ke atas memang acah harga lain, tapi tak apalah. Selalu 11.47 ni selalu sistem problem sikit. Itu normal. Lepas tu kita kena calbih. Ni dia. Macam ni kot. Assalamualaikum Pak Tam. Abang tua saya tadi siapa? Oh tu, nak tukar nama kan? Motor mana motor ni? Alright. Assalamualaikum. Salam. Boleh? Oh ya, dia susah. Assalamualaikum Pak Tam. Abang masak saya ni? Masak. Boleh nanti kita sembang tengok saya dah berkumpul dulu. Sama-sama besar. Lalu kalau pukul 12 ni saya ucap lain. Tapi tak apalah rezekinya ni sebab saya nak ngajar dia ni first. Hari ni first day job. Oh, job macam ni lah? Saya nak ngajar dia duduk Melaka. Saya nak ngajar dia. Kerja dengan MyEG lah maksudnya? Ya? Kerja dengan MyEG? Kita tak kerja, kita agent. Oh, agent. Ya, kontrak agent tu lah. Dah. Okey, ngam. Saya bayar sini dulu. Abang owner. Dia owner. Siapa bayar? Saya bayar sini. Internet kena dulu lah. Owner dengan gerai. Abang pun kerja. Okey dah. Kita dah nyala. Dia nyala tu, baru pun nyala. Dia tampil mana? Sikit mana? Boleh? Memang lah. Boleh. Boleh ke? Siap bang. Okay, settle thumbprint owner motor kat mana? Subang Misteri. First job ayah burung. Hari pertama vertical terus. Mana sini lah kita. Aku ingat lupa. Alhamdulillah, jom balik. Mana tadi ya? Ni. Betul. Betul. Gat. Kuat sikit nampak angin dia. Kalau tak ada apa-apa masalah, benda simple lah, senang lah kerja. Ya. Nervous tak? Enggak. Bang. Jom. Member ni first job kan. Okey, jom. Lapar pula. Lapar.